buat untuk mak ayah saya, untuk guru saya, untuk buah hati saya, untuk isteri dan anak saya. Saya sampaikan kepada mereka. Semenjak kau hadir dalam hidupku, tiada lagi keresahan. Kau mengetuk pintu hatiku tanpa sedar hingga ku izinkan. Jangan anak. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa. Saya ada banyak. Kau yang ilhamkan bahagia hingga aku terasa indah. Siapa nama nak? Saya bikin ke anak aku waktu kecil. Laki-laki empat kan? Bagus tak? Maaf jika ku tidak sempurna, jika bahagia mula menjelma, bila keyakinan datang merasa kasih disambut dengan kejujuran, mencintai dirimu, merindui dirimu, memiliki dirimu hingga akhir hayat bersama kamu. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagia hingga aku rasa indah. Kau yang bernama cinta, hingga aku rasa indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagia hingga aku terasa indah. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang berada di Malaysia ataupun berada di luar sana. InsyaAllah dengan ucapan jaga diri baik-baik, semoga semuanya baik-baik insyaAllah. Ibu ayah, anak-anak, isteri, suami, mak ayah, bapa-bapa semua diredai Allah Subhanahu Wa Taala, dan carilah keredaan Allah pada bulan Syawal ini. Terima kasih. Assalamualaikum.